Kenapa akak selalu repeat order dengan Ira Syukri? Apa yang akak suka? Layanan bagus. Layanan bagus, alhamdulillah. Okey dia baik. You ni customer daripada Singapura tau. Datang repeat order. Akak orang Kelantan. Okey, Abi orang Singapura. Okey, datang borong lagi dekat Ira Syukri. Okey, Ira jarang ada butik tau Ira cakap dekat you all. Okey, cuma kalau you all nak jumpa Ira, you all mai awal pagi, insya-Allah Ira ada. Okey, customer daripada Singapura, kebetulan Ira ada, Ira cuba tolong dah. Okey, orang Singapura beli gapo hari ni Kak? Beli apa hari ni? Apa? Samping ke apa? Samping 4 lai, samping Datuk punya. Okey, 4 lai ada. Tekong 10. Tekong solat 10 nak buat Lekung nak buat apa Kak banyak? Sedekah lah. Sedekah kan Semoga pahala berpanjangan, semoga dimurahkan rezeki tau Ira doakan. Lepas tu beli apa lagi? Plekat. Lepas Vietnam cert. Vietnam cert. Vietnam cert. Lepas tu kain untuk sepupu satu dah. Betul. Okey, so daripada Ira terima kasih banyak tau. Akak repeat order kan? Okey, cuba akak bagi tahu dekat Ira. Kenapa akak selalu repeat order dengan Ira Syukri? Apa yang akak suka? Layanan bagus. Layanan bagus, alhamdulillah. Okey dia baik. Kamu comel loteng. Okey, comel loteng. Comel loteng baik dia. Okey, lagi sebab apa lagi repeat order dengan Ira Syukri? Balur tu kualiti dia bagus lah. Kualiti lah you all. InsyaAllah kualiti adalah benda yang kita deliver untuk customer Ira Syukri. Okey, happiness customer adalah my happiness. Itu yang kita perjuangkan dalam Ira Syukri. Okey, so terima kasih daripada Ira. Akak balik Singapura hati-hati. Okey, nanti datang lagi. Okey, doakan semoga suatu hari nanti Ira Syukri pergi kat Singapura pula. Okey, boleh kan. Expo kan InsyaAllah. Okey, bye-bye semua. Oh.